Transfer round out. Selepas sekian lama fans Liverpool menunggu kedatangan Milos Kerkez, akhirnya dia berjaya juga sampai dekat Liverpool, berjaya juga complete his medical, dan Liverpool telah pun mengumumkan pada hari Khamis lepas transfer yang dah pun disusun sekian lama. Kita tahu minat Liverpool tu datang rasanya sebelum Januari lagi, sekitar bulan 9, 10 macam tu dah pun dengar-dengar bunyi. Pada awal-awalnya rumours tu dengar macam bulan Januari, tetapi Liverpool tangguhkan ke bulan 6 dalam condition Liverpool telah pun menjadi champion. Dan kalau tengok kepada interview yang dibuat oleh Milos Kerkez tu, nampaklah dia ni begitu gidi sekali. Dia macam mimpi yang menjadi kenyataan. Walaupun dikatakan seluruh keluarga dia ni fans MU, tapi rasanya itu dululah. Mungkin sekarang ni bapak dia, abang-abang dia tu dah jadi fans Liverpool dah. Daripada segi harga pun, pada awalnya rumus kata harga 45 juta. Mulut manis Richard Hughes yang berjaya pujuk bekas kelab lama dia, Liverpool telah pun mendapatkan harga potongan sebanyak 5 juta pound. Untuk fans-fans di luar sana yang duk kata macam tak payah deal lah, bayar terus dengan harga macam tu, nah, Liverpool dah pun berjimat sebanyak 5 juta pound. Dalam keadaan Milos Kerkez hanya nakkan Liverpool saja. Liverpool memang ada upper hand lah di dalam deal ni, dan Bournemouth terpaksa shake hand walaupun short 5 juta pound. Dalam interview yang Milos Kerkez buat, nampaklah dia ni ialah someone yang begitu respectful sekali. Ada dia katakan Andy Robertson ialah left back terbaik di dalam Premier League yang dia pernah tengok, dan dia tak sabar untuk membantu Liverpool untuk memenangi kesemua trofi di atas meja. Jadi selepas Liverpool telah pun umumkan Milos Kerkez, aku jangkakan Liverpool akan mengambil sedikit recovery period. Mereka akan duduk bertenang dulu, jual player yang ada dulu. Aku jangkakan Jadon Quansah akan disahkan mungkin by minggu depan, dan rasanya the next move ialah transfer Darwin Núñez ke Napoli yang kita akan bercakap sebentar lagi. So selepas settle dua pemain tu, aku rasakan ya Liverpool akan mula mencari pengganti kepada Jadon Quansah, iaitu Marc Guehi yang telah pun dikatakan hampir bersetuju dengan Liverpool. Dari segi terma tak jadi masalah. Sekarang ni masalahnya ialah nak deal dengan Steve Parish, iaitu chairman untuk Crystal Palace. Kita tahu Steve Parish ialah a tough negotiator untuk dapatkan harga terbaik untuk captain Crystal Palace ni. Dengan situasi kontrak Marc Guehi ni, Liverpool jangkakan untuk mendapatkan dia dengan harga sekitar 40 juta pound saja. Dan sekarang ni tunggulah apa yang Crystal Palace bakal cakap, sebabnya Crystal Palace pada bulan Januari hari itu menolak bidaan sebanyak 70 juta pound daripada Spurs yang telah mengalami krisis injury ketika itu. Rewind 6 bulan sebelum tu pun Newcastle cuba untuk dapatkan dia bidaan sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Kali ketiga tu setinggi 65 juta pound macam tu ke? Tapi aku rasa rejection Crystal Palace ketika itu tu berbaloi lah, disebabkan dia telah pun membawa trofi pertama di dalam sejarah menentang dengan Manchester City. Next transfer ialah Freddie Woodman, seorang player yang tiba-tiba bangun pagi tadi, alamak, siapa ni? Player mana ni? Turns out Liverpool rupanya masih lagi mencari third goalkeeper selepas Harvey Davies dan juga Yaros kedua-duanya dipinjamkan keluar ke Ajax dan juga ke Crawley Town. So Freddie Woodman ni berumur 28 tahun, datang secara percuma, akan bermain sebagai third goalkeeper untuk kita. Jadi bila sebut pasal third goalkeeper ni memang a dream job lah. Basically kerja dia ni punch card, datang training, tolong susun kun ke apa semua, and then tolong keeper-keeper utama ni, keeper pertama dan juga keeper kedua berlatih. Dalam masa yang sama dia boleh mingle dengan star player dalam squad Liverpool ni. Oh, memang dream job. Kelebihan utama dia ialah apa? IC lah. Sebabnya dia dilahirkan di London, dibesarkan dalam sistem Crystal Palace, kemudiannya berpindah ke Newcastle. Banyak lagi lah kelab, tapi antara kelab-kelab yang noticeable dalam tu Newcastle, Swansea City, AFC Bournemouth, dan sekarang ni ialah Liverpool lah. Pada tahun 2022 dia dipinjam ke AFC Bournemouth tu. Masa tu lah Richard Hughes kenal dia. Dan sekarang ni tak pelik lah Richard Hughes bawa balik pemain yang dia dah pun pernah kenal sebelum ni. Kemudian kita beralih kepada Cody Gakpo dan juga Luis Diaz. Aku rasa kita akan mulakan dengan Cody Gakpo dulu. Sebab apa aku includekan kedua-dua player ni? Sebabnya kedua-dua player ni berada di dalam list Bayern Munich, dalam pencarian Bayern Munich untuk mendapatkan left winger mereka. Mereka sampai sekarang ni masih lagi tak sort position tu, walaupun Leroy Sané telah pun diumumkan keluar. Bayern Munich transfer window kali ni betul-betul terkenal lah. First kali nak try Florian Wirtz, kena reject. Nak try with Nico Williams. Bayern Munich menjadi kelab pertama yang betul-betul dah sembang dah dengan ejen dah. Ejen dia buat U-turn, bersembang dengan Barcelona, dan sekarang ni Nico Williams dah pun menyatakan iya kepada Barcelona. Bayern Munich kata tak ada masalah, kita beralih pula kepada third option, iaitu Jamie Gittins. Turns out Jamie Gittins juga akan berpindah ke Chelsea. Pilihan keempat
ataupun pilihan kelima ialah Cody Gakpo. Seterusnya ialah Luis Diaz. Tapi aku boleh garanti dekat hampa lah, kalau contohnya Liverpool akan jual Cody Gakpo ni, Liverpool easily boleh kapok harga 60 juta ke atas. Guarantee punya. Dalam keadaan Bayern Munich sekarang ni memang betul-betul desperate lah. Sebab Max Eberl pun sekarang ni dalam keadaan tersepit. Fans Bayern Munich mengamuk dengan dia. Dia kena bring in someone yang betul-betul akan membuatkan situasi lebih tenang dalam kalangan fans ni. Sebab itulah target yang dia nak cuba dapatkan ialah Cody Gakpo. Kalau tak dapat Cody Gakpo, kemungkinan dia akan pergi kepada Luis Diaz. Tapi cerita dah, antara Cody Gakpo dan juga Luis Diaz ni, memang confirm lah Luis Diaz ni akan jadi lagi mahal berbanding dengan Cody Gakpo. So choose wisely Bayern Munich. Next transfer ialah Luis Diaz. Dia antara dua kelab je, antara Al-Nassr dan kedua ialah Barcelona. Tapi sekarang cerita dia Barcelona dah pun menutup ruang untuk dia berpindah disebabkan Nico Williams bakal berpindah ke sana. So Luis Diaz pun tersepit actually, dalam keadaan kalau kita ingat hari tu Liverpool telah pun memberikan kenyataan melalui jurnalis-jurnalis terdekat. Apa yang Liverpool telah pun feed kepada media ialah Liverpool takkan bagi kontrak extension kepada Luis Diaz ni. Luis Diaz bukan untuk dijual, tetapi let's say tiba-tiba ada offer datang setinggi 85 juta euro macam tu, Liverpool akan entertain bidaan itu. So tu ceritalah 2-3 minggu lepas rasanya. Sekarang ni 2 hari lepas keluar pula berita daripada jurnalis yang rapat dengan Luis Diaz, Colombian, iaitu Pipe Sierra. Apa yang dia kata, Luis Diaz dan juga camp Luis Diaz ni mengamuk dengan Liverpool, tak happy dengan Liverpool sebab Liverpool sebelum ni menjanjikan mungkin gaji baru ataupun kontrak baru, tetapi janji tu dicapati. Dalam artikel yang sama juga ditulis yang ini bukanlah kali pertama Liverpool buat macam tu. Circle Luis Diaz ni tak faham kenapa Liverpool sanggup buat macam tu. So sekarang ni decision yang dia buat ialah kalau dia nak stay dekat Liverpool, offer kontrak yang better kepada aku. Kalau tak, aku akan angkat kaki. Confirm lah dia kena angkat kaki. Sebabnya Liverpool dah menyatakan secara jelas yang Liverpool tak akan bagi sign kontrak extension kepada dia. Liverpool sanggup melepaskan dia secara percuma kalau kontrak dah habis lagi 2 tahun lagi. Dan Liverpool mungkin juga berfikiran ke depan, dengan Luis Diaz masih lagi ada harga. Kalau let's say dijual dengan harga sekitar 85 juta euro macam tu, Liverpool mungkin boleh membawa someone dengan harga yang lebih murah, lebih muda dan juga rendah gajinya. So daripada POV business tu kita boleh faham lah decision yang Liverpool buat sekarang ni. Walaupun kita tak boleh menafikan kenyataan yang Luis Diaz membantu kita untuk memenangi Liga musim lepas. Anda bukan saja menyokong channel ini, tetapi dapat lebih konten eksklusif dan juga merasai pengalaman komuniti yang lebih padu. Jadi, tunggu apa lagi? Klik join dan sertai keluarga besar Buyers Liverpool. Next transfer ialah Harvey Elliott. Harvey Elliott fresh daripada membawa England Under 21 selepas menjadikan 2 gol. Gol kedua tu memang betul-betul cantik. Dia pick up bola daripada tengah, dribble 2-3 player, kemudiannya melepaskan satu sepakan yang cukup-cukup derah. Yang lagi cantiknya, gol pertama menggunakan kaki kanan, gol kedua menggunakan kaki kiri. Kelab yang berminat untuk mendapatkan dia Brighton, Newcastle, West Ham dan juga kelab luar Bayer Leverkusen, dan sekarang ni Red Bull Leipzig. Rasa-rasanya Liverpool konsisten sebelum ni. Harga yang Liverpool akan minta ialah 40 juta pound. Tetapi dalam artikel terbaru dikeluarkan oleh Lewis Steele, Liverpool akan minta lebih daripada tu. Kalau let's say Harvey Elliott akan continue to shine dengan Under 21 dan mengikut gaya-gaya tu, aku rasakan dia boleh memenangi Player of the Tournament. Kalau tengok performance dia tu memang nampak lah Under 21 ni bukan level-level dia lagi. Dia sepatutnya dah pun mendapat cap pertama untuk England senior. Our agent of chaos, Darwizi Nunes, dalam dressing room Liverpool tu, dia dah pun sign local dia. Destinasi ialah Napoli. Napoli dikatakan sekarang ni telah pun prepare bidaan. Kemudiannya Fabrizio Romano juga cakap permintaan awal Liverpool ialah sekitar 55 juta pound ataupun 65 juta euro. So tally lah dengan apa yang dilaporkan oleh Chris Bascom. Tetapi sekarang ni rasanya Napoli memang nak try untuk lowball lah. Sebab kita kenal di Laurentiis macam mana Napoli is a very tough negotiator. Tapi dalam keadaan ni, Richard Hughes dan Michael Edwards juga bukan kaleng-kaleng. Last time Darwin Nunes botak ni, dia pun kata dia skor 34 gol untuk Benfica. So jangka akan lah season depan dia dengan Lukaku akan meletup. Tapi bagi aku sekarang ni ialah masa yang sesuai lah untuk kesemua parti untuk move on. Enough is enough. Liverpool need to be serious dan kampoi balik ke semua value-value yang masih ada lagi yang Liverpool
confirm takkan gunakan untuk musim depan. Ibrahim Konate dilaporkan oleh Food Mercato, Santi Awada. Reliability dia tu aku still suspect juga, tetapi sebab dia laporkan, aku letakkan jugalah dekat sini. Sebabnya nanti dekat komen nanti orang tanya Ibrahim Konate jadi apa, Konate jadi apa, so aku letak siap-siap. So situasi Konate ni kita tahu kontrak dia tinggal setahun. Ada dengar bunyi yang dia cuba untuk membuat movement seperti mana Trent Alexander-Arnold running down his contract. Bila sampai Januari berbaki 6 bulan, Liverpool dah pun tak boleh halang dia bercakap secara official dengan mana-mana kelab lah. So laporan baru ni dikatakan Liverpool akan kehilangan Konate secara percuma. Real Madrid ialah destination teratas sekali di dalam pilihan Konate. Yang kedua mungkin ialah PSG, yang ketiga ialah Barcelona. So pendiri aku sendirilah banyak kali aku cakap dalam live, kalau let's say dia tak mau sign kontrak even sebelum transfer window tutup, Liverpool rasa-rasanya kena jual dah lah. Hal ni akan membuka ruang yang lebih lah untuk pemain-pemain seterusnya yang masih lagi berada di Liverpool ataupun bakal berada di Liverpool. Okey lah, aku sign 5 tahun kontrak, kemudiannya by the time umur aku 27, 28, tengah peak masa tu, aku pindah secara percuma kepada Real Madrid, Barcelona, PSG. Walaupun laporan kali ini dikeluarkan oleh jurnalis yang tak begitu reliable, tetapi dalam masa yang sama, jurnalis yang reliable juga dulu pernah cakap yang sekitar bulan 8 ataupun 9 tahun lepas, Liverpool dah pun hampir bersetuju terma kontrak dengan Konate, tapi sampai sekarang lagi tak sign lagi. Disebabkan mungkin ada perubahan terma ataupun demand daripada camp Konate sendiri bertambah ke macam mana ke, aku tak tahu lah benda tu. Kita juga tak boleh tolak kemungkinan yang contohnya Liverpool dah offer benda tu tapi dia tak mahu terima sebabnya mungkin ada kelab-kelab lain yang dah pun cucuk dia daripada luar. Tapi bila ada kelab contoh-contoh macam ni, Liverpool kena berjaga-jaga lah, sebab tanpa api tiada asap. And last transfer ialah Andy Robertson. Kita dah buat farewell video lah apa bagai kan. Turns out Andy Robertson rasa-rasanya sekarang ni bakal stay lah. Sebabnya Atletico Madrid telah pun membeli left back ataupun left wing back daripada Atlanta, iaitu Matteo Ruggeri setinggi 20 juta euro. Jadi apa kejadiannya Atletico Madrid hari itu kan? Hang nak demand apa 5 juta euro saja ke, nak bayar kan? Even depa ni the audacity of Atletico Madrid ni minta secara percuma. Dengan gaji robo yang tinggi macam tu, aku tak expect lah mana-mana kelab untuk cuba mendapatkan dia lah. Jadi situasi tu dah pun berubah sekarang ni. Kostas Tsimikas masih lagi berada di Liverpool, Andy Robertson masih lagi berada di Liverpool, Milos Kerkez telah pun menjadi starter left back untuk kita. So setakat itu saja transfer round up untuk minggu ni. Aku jangkakan Liverpool akan aktif untuk menjual dulu, beli seorang centre back, beli seorang striker ataupun nombor 9. Kemudiannya kalau let's say ada masa lagi dan ada pertambahan keperluan daripada Liverpool, contohnya Cody Gakpo pergi, Liverpool still lagi kena bawa masuk left wing, Liverpool akan gantikanlah 1+1. On top of that, mungkin juga kalau masih lagi ada masa, tambah seorang lagi defensive number 6 lah. So menarik untuk kita tengok, sebabnya kali ni memang betul-betul nampak lah Liverpool tak berhenti takat tu saja. Liverpool tak berpuas hati untuk menang satu saja. Liverpool decide untuk go for another one. Terima kasih yang dah pun menonton. Komen di bawah transfer yang mana paling hampa excited untuk tengok. Dan jangan lupa, kalau anda penyokong Liverpool yang tak pernah neutral, like, share, subscribe.